Hai geng, pernah tak korang terfikir, kalau semua negara kat dunia ni berhutang, siapa sebenarnya yang bagi pinjam duit tu? Amerika berhutang hampir 40 trilion dolar, Jepun 9 trilion, EU pun ada 14 trilion. Negara kaya minyak macam Arab Saudi pun berhutang. Jadi, hutang ni datang dari mana? Hari ini kita akan bongkar satu rahsia besar sistem kewangan dunia. Dan percayalah, jawapannya bukan semudah China atau IMF. Hutang negara sebenarnya bukan benda baru. Ia bermula masa England lawan Perancis pada tahun 1694. Bila kerajaan kehabisan emas, mereka pinjam dari para pedagang. Sebagai balasan, pedagang tu dapat bayaran faedah yang tetap. Dari situlah lahirnya bond kerajaan atau government bond, satu janji kerajaan yang boleh dijual beli di pasaran. Lepas tu, negara lain pun ikut jejak langkah yang sama. Perancis, Belanda dan Amerika. Lama-kelamaan, hutang menjadi simbol kuasa, bukannya kelemahan. Semakin besar hutang sesebuah negara, semakin dipercayai kemampuannya untuk membayar balik. Yang ironinya membolehkan ia berhutang lebih banyak lagi. Jadi, siapa sebenarnya yang pegang semua hutang ni? Mari kita ambil Amerika sebagai contoh. Daripada hutang mereka yang hampir 40 trilion dolar, separuh dimiliki oleh pelabur. Tapi yang menariknya, 2/3 daripada pelabur itu adalah rakyat Amerika sendiri melalui bank, dana pension dan syarikat insurans mereka. China, yang selalu disebut-sebut, cuma pegang kurang daripada 2% sahaja. Jadi, bila orang kata Amerika berhutang dengan China, itu hanyalah sebahagian kecil daripada cerita sebenar. Hakikatnya, Amerika paling banyak berhutang dengan rakyatnya sendiri. Ini menunjukkan betapa terikatnya nasib rakyat dengan kestabilan kewangan kerajaan mereka. Hutang global ni sebenarnya macam permainan janji. Negara saling pinjam-meminjam antara satu sama lain. Jepun pinjamkan duit pada Amerika dengan membeli bond mereka. Amerika pula pinjamkan kepada negara-negara Eropah. Eropah pinjamkan kepada negara membangun. Dan negara membangun pula menyimpan rizab mereka dalam bentuk bond negara-negara barat yang dianggap selamat. Ia macam kita main hot potato. Semua orang pegang janji orang lain. Dan tak ada siapa yang nak jadi orang terakhir yang pegang bila muzik berhenti. Sistem ini terus berjalan selagi semua orang percaya kepada janji yang dibuat, walaupun hutang pokoknya terus bertambah. Bayangkan ekonomi dunia macam permainan kerusi muzik. Selagi muzik dimainkan, semua orang boleh bergerak, hutang dipindah, pelaburan berpusing. Tapi bila muzik berhenti, contohnya masa krisis, tak semua negara ada kerusi untuk duduk. Ada yang jatuh, ada yang terkeluar dari permainan. Di sebalik semua ini, ada pemain besar yang mengawal permainan, pasaran kewangan. Dana lindung nilai, bank pusat, dan dana pension gergasi, merekalah yang menentukan siapa boleh pinjam dengan murah dan siapa yang kena bayar faedah yang lebih tinggi. Bank pusat seperti Federal Reserve di Amerika pula ada kuasa yang luar biasa. Mereka boleh mencipta duit dari udara dengan hanya membeli bond kerajaan. Duit baru yang masuk ke dalam sistem itu sebenarnya adalah hutang yang disalin menjadi aset. Proses ini, yang dikenali sebagai pelonggaran kuantitatif, membolehkan kerajaan terus berbelanja tanpa perlu menaikkan cukai secara langsung. Tetapi ia juga mencipta satu kitaran hutang yang semakin membesar. Tapi, apa jadi bila keyakinan pelabur mula runtuh? Inilah masanya sistem boleh lumpuh. Kita dah saksikan contohnya di Greece pada tahun 2010 dan Sri Lanka baru-baru ini. Apabila pelabur mula ragu-ragu dengan kemampuan sesebuah kerajaan untuk membayar balik, mereka akan mula menjual bond negara tersebut secara besar-besaran. Ini menyebabkan nilai bond jatuh dan kadar faedah melonjak naik. Kerajaan terpaksa meminjam dengan kos yang lebih tinggi dan akhirnya mereka mungkin gagal membayar balik hutang. Bila ini berlaku, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Cukai dinaikkan, perkhidmatan awam dipotong, ramai yang hilang kerja dan ekonomi negara lumpuh. Selalunya, hutang baru akan diambil untuk menggantikan hutang lama dan sistem direset semula. Tetapi, luka ekonomi dan sosialnya akan kekal lama. Sebenarnya, kerajaan tak pernah merancang untuk bayar balik hutang mereka sepenuhnya. Apa yang mereka buat adalah refinance, iaitu mengeluarkan bond baru untuk membayar balik bond lama yang sudah matang. Hutang ni dah jadi macam langganan bulanan. Selagi kerajaan mampu bayar faedah, ia boleh terus berhutang. Faedah itulah produk sebenar yang dibeli oleh pelabur.
Kalau Amerika tiba-tiba memutuskan untuk bayar semua hutangnya esok, sistem kewangan global mungkin akan runtuh. Kenapa? Sebab bon kerajaan Amerika dianggap sebagai aset paling selamat di dunia. Bank, dana pencen, dan negara lain bergantung pada bon ini sebagai simpanan selamat mereka. Jika ia hilang, seluruh asas sistem kewangan moden akan goyah. Walaupun kita selalu dengar ungkapan, kita berhutang pada diri sendiri, faedah daripada hutang negara ini tidak mengalir secara sama rata kepada semua orang. Pembayar cukai, iaitu rakyat biasa, yang membayar faedah ini. Tapi siapa yang menerimanya? Pelabur dan pemegang bon, yang kebanyakannya adalah golongan kaya dan institusi kewangan besar. Jadi, faedah ini mengalir dari bawah ke atas. Inilah salah satu sebab mengapa hutang negara dan jurang kekayaan seringkali naik serentak. Semakin besar hutang negara, semakin banyak kekayaan dipindahkan daripada orang ramai kepada golongan elit kewangan. Jadi siapa sebenarnya peminjam sebenar? Jawapannya, kita semua. Sistem hutang global ini wujud dan terus berjalan atas satu perkara, kepercayaan. Selagi kita semua, dari pelabur besar hingga rakyat biasa, percaya yang kerajaan akan sentiasa membayar faedah, walaupun bukan hutang pokoknya, sistem ini akan terus hidup. Tapi kalau kepercayaan itu hilang, barulah kita akan sedar bahawa hutang bukanlah sekadar nombor di atas skrin. Ia adalah satu janji, dan tiada janji yang boleh bertahan selamanya. Kalau korang suka kupasan macam ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Kita akan terus bongkar misteri dan sejarah ekonomi dunia dengan gaya yang santai dan mudah faham. Jumpa lagi dalam video seterusnya.